Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke NJ TV. Hari ni saya nak kongsikan cara saya buat kuah kacang yang semestinya mudah dan sedap. Nampak sedap kan? Jom kita tengok bahan-bahan dan cara membuatnya. Jom kita masak. Mula-mula panaskan 1 cawan minyak masak dan gorengkan 500 gram kacang tanah yang dah dicuci dan ditoskan airnya. Goreng kacang ni sehingga keperangan. Bila dikeluarkan dari minyak pun, kacang yang masih panas akan terus melalui proses memasak dan menjadi semakin gelap. Jadi, jangan goreng kacang terlalu garing sebelum diangkat untuk mengelakkan kacang jadi hangus dan pahit. Angkat dan toskan minyaknya dan biarkan kacang sejuk. Seterusnya, kisar kacang dengan menggunakan pengisar kering. Sebolehnya, jangan kisar terlalu halus supaya masih ada tekstur kacang yang kasar dalam kuah nanti. Ketepikan dahulu. Seterusnya, kisar halus 6 ulas bawang merah, 6 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 2 batang serai, 4 biji cili padi dan air. Saya masukkan cili padi sebab cili boh yang saya gunakan ni jenis yang tak pedas. Jadi, untuk rasa kuah kacang yang lebih kick, saya masukkan cili padi. Panaskan minyak masak bekas gorengan kacang tadi dan tumiskan semua bahan-bahan kisar bersama-sama dengan 150 gram atau 8 sudu besar cili boh. Tumiskan bahan-bahan ni sehingga betul-betul garing. Seterusnya, masukkan air secukupnya, gula melaka, gula pasir, asam jawa, garam dan kacau sebati. Masukkan semua kacang tanah tadi dan kacau sebati. Renihkan kuah kacang kita dengan api perlahan sehingga kuah kacang agak pekat dan terbit minyak di permukaan kuah. Kuah kacang perlu kerap dikacau supaya bahagian bawahnya tak hangit. Jangan masak kuah kacang terlalu pekat, bila sejuk nanti kuah akan jadi lebih pekat. Untuk warna kuah yang lebih menarik, saya masukkan 2 sudu besar kicap manis dan kacau sebati. Alhamdulillah, kuah kacang kita dah siap. Sebelum tutupkan api, pastikan cukup rasanya. Hati-hati menambahkan sebarang perasa supaya kuah kacang kita tak jadi terlalu manis, terlalu masin ataupun terlalu masam. Okeylah, jangan lupa save dan cuba resepi ni. Kita jumpa lagi di video-video saya yang lain. Assalamualaikum dan bye-bye.